Tumak ninah ketika rukuk 3. Tumak ninah ketika i'tidal. Tumak ninah ketika sujud. Dalam tumak ninah ketika duduk di antara dua sujud. Tumak ninah sujud yang kedua. Berarti 5. 5 pun tempatnya wajib tumak ninah. Apa makna tumak ninah? Tumak ninah itu diam sejenak. Benar tengah tanya. Rukuk Allahu Akbar benar tengah. Tengah gerak motor korel. Yang tumak ninah rupanya. Nah, orang tanya. Gimana ditanya? Allahu Akbar. Subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi. Kalau ada tu, bertengah ninah. Ya. Baru nak tumak ninah. Menyolu lega dah kenyang saja Allah di mana hanya ada tengah belah mati. Hana tumak ninah ibah lega. Kerana tumak ninahnya tengah bak gerakan. Masalah bacaan hanya ada persoalan. Bak gerakan Allahu Akbar kana tengah. Bak nak tanya lagi ya. Nya panjang tengah macam bacanya baca je. Ahli baca apa Allah Hamidah tu baca tumak ninah. Hana kana lagi ya. Kibancit tumak ninah ini berarti setengah. Gerak tidak hana gerak-gerak katu. Hana gerak badan. Yang pernah tumak ninah yang bertampi Allah Akbar Allah muna lagi apa dalam hadis lagi mana jatuh pun dalam hadis berarti sujud tanya bet lagi mana ataupun Allah Akbar Allah Hamidah. Allah Akbar Allah Akbar. Bet lagi benar tengah Allah Akbar. Nyan baru dikira tumak ninah. Matalah dalam tumak ninah dah baca apa yang dia baca tu. Betul tumak ninah kan? Kana. Dah baca dalam tumak ninahnya. Bek tengah nampu tengah, nyan sunat membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ba'dahu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi bak sujud. Rabbighfirli nya berarti bak duduk di antara dua sujud. Nyan benar nanti. Yang kecil naung tanya lagi nyan. Kalau pegang apa nyan kana tumak ninah apabila kita tanya kana ukuran membaca kadar subhanallah. Lanjut.